Bawah 1 minit pun mereka dah boleh lesapkan kereta anda tanpa perlu potong wiring horn ataupun tanpa perlu pecahkan door handle kereta anda. Kita ada satu komen, owner kereta ni dia tanya, berkesan ke kalau kita masukkan kunci kereta dalam poket Faraday untuk elakkan pencuri kereta ni godam signal kunci kereta? Okey, untuk poket Faraday ni actually kita tak tahu keberkesanan dia macam mana sebab kita tak pernah lagi dapat kes yang melibatkan poket Faraday ni lah. Dan kalau kita boleh tengok, nowadays dekat online store dah boleh beli, banyak harga, murah, mahal dan sebagainya. Cumanya keberkesanan dia tu mungkin melibatkan faktor original ataupun fake item. So kalau korang nak beli poket Faraday ni, hati-hatilah sebab mungkin dekat luar sana ada orang yang jual murah tapi fake item. So kena hati-hati dengan benda-benda macam tu. Cumanya kalau anda beli poket Faraday, tak mustahil sedikit pun akan beli juga untuk kaji macam mana benda tu berfungsi and macam mana nak atasi benda tu supaya diorang boleh copy signal frekuensi kunci. Sebab apa? Benda pun senang nak dapat, murah, lepas tu semua orang boleh beli. Betul tak? Secara jujur saya nak cakap, walaupun tak ada kunci kereta berdekatan, sedikit ni tetap boleh hidupkan enjin kereta anda dengan mudah. Anda kena sedar, sedikit ni orang yang bijak pandai. Bawah 1 minit pun mereka dah boleh lesapkan kereta anda tanpa perlu potong wiring horn ataupun tanpa perlu pecahkan door handle kereta anda. Dekat EasyTrack, selain daripada pemasangan GPS tracker yang boleh counter signal jema, kita akan suggest juga pemasangan layer of security seperti RFID immobilizer untuk kurangkan lagi risiko daripada kereta anda dicuri. For your information, RFID immobilizer punya frekuensi tak mudah dikopi dan juga digodam oleh sedikit kalau kita bandingkan dengan frekuensi kunci kereta anda. And paling penting, kalau tag RFID ni jauh daripada kereta anda tak akan dapat dihidupkan. Macam mana dapat sesuatu tak? Jangan lupa untuk like, follow, komen dan share. Kita jumpa anda dekat next video.